Siapa sebenarnya Grandmaster Yoda? Apa yang membuatkan dia begitu ikonik dalam dunia Star Wars? Jom kita kenali lebih dekat dengan Jedi paling hebat ini. Grandmaster Yoda adalah salah satu watak paling terkenal dalam Star Wars. Dia adalah Jedi Master, sangat bijak dan berkuasa, memimpin Jedi Order selama beribu-ribu tahun. Walaupun tubuhnya kecil dan kelihatan lemah, Yoda adalah salah satu penguasaan terbesar dalam Force dengan kebolehan luar biasa dalam meditasi, pertarungan dan pengajaran. Yoda terkenal dengan kebijaksanaannya dalam memberi nasihat dan telah melatih banyak Jedi termasuk Luke Skywalker. Walaupun pada usia yang sangat tua, dia tetap menjadi kuasa utama dalam galaksi. Dalam Star Wars The Empire Strikes Back, Yoda melatih Luke untuk menguasai Force dan mengajarnya bahawa do or do not, there is no try. Yoda juga berperanan penting semasa Perang Klon. Dan walaupun beliau menyaksikan banyak tragedi, dia tetap setia pada prinsip Jedi. Jadi, Grandmaster Yoda adalah simbol kebijaksanaan, kekuatan, kestabilan dalam Star Wars. Dan tanpa dia, galaksi mungkin tidak pernah diselamatkan. Adakah Yoda antara watak kegemaran anda dalam Star Wars? Sila komen jika anda bersetuju.